Hari ni saya buat Chinese style steam chicken pakai ayam bahagian peha. Rasa dia sangat-sangat sedap. Pakai bahan pun tak banyak. Korang memang kena try. Semalam saya nampak Cik Sayang buat steam chicken style Chinese style. So nampak sedap sangat. So hari ni jom kita try student edition. So jom. Mula-mula saya marinatekan ayam dengan minyak bijan dengan sos tiram sahaja. Lepas tu kita kukus dengan letakkan irisan halia selama 40 minit. Untuk dia punya kuah tu, 2 bahan je, daun bawang dan bawang putih. Untuk daun bawang ni, yang hujung ni kita nak simpan sebab kita akan goreng dia sekali dengan minyak nanti. Lepas ayam dah masak, kita angkat dan kita ketepikan kejap. Dan jangan lupa ambil air kukusan tadi. Lepas tu bawang putih dengan daun bawang yang kita dah potong tadi, masukkan bahan-bahan ni. Dan kita nak letakkan minyak dengan batang daun bawang. Dan kita sampailah dia dah panas betul-betul, kita masukkan dalam mangkuk tadi tu. Korang just kacau-kacau biar dia sebati. Dan masukkan air kukus ayam tu sedikit. Dan dah siap dah. Cari-cari ayam ni korang boleh je pakai tangan sendiri ke glove ke. Saya just guna garpu sahaja. Masukkan sekali dengan minyak yang kita dah buat tadi. Gaul dengan ayam tu. Memang sedap sangat-sangat. Sedap sangat-sangat. Try sedap. Oh sedap.